Okay guys, dia ramai sebenarnya orang yang takut nak mula simpan emas ni. Saya pun tak pasti kenapa. Cuma saya nak kongsikan kepada anda satu fakta yang menarik tentang kenaikan nilai emas. Dekat tangan saya ni tuan-puan, saya ada sekeping gold bar 5 gram keluaran Public Gold. Okey, untuk item 5 gram macam ni pada tahun 2017 ketika saya mula mengenal emas, mula menyimpan emas, nilai dia sekitar RM1,000 saja. Pada tahun 2026 nilai dia dah jadi sekitar 3,300, 3,000 lebih lah senang cerita. Kenaikan sangat-sangat banyak. Bayangkan kalau kata 2017 saya simpan duit sebanyak RM1,000, 2026 ni masih lagi kekal RM1,000 lah, tak bertambah pun nilainya. Jadi dengan menyimpan emas saya dapat nikmati kenaikan nilai yang sangat-sangat banyak. Keuntungan lah senang ceritanya kan. Jadi benda macam ni boleh jadi turning point yang sangat bagus untuk anda consider juga kenapa anda perlu alihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas untuk dijadikan simpanan jangka masa panjang. Emas ni tak perlu buat apa-apa pun tapi nilai dia meningkat juga. Itu yang bestnya. So kepada anda di luar sana yang nak consider untuk mula simpan emas, boleh rujuk video saya ataupun tekan link di bio saya. InsyaAllah saya boleh bantu anda sebaik mungkin untuk mulakan simpanan emas. Okey, itu saja dari saya. Bye bye.